Assalamualaikum. Hari ni hari Ahad 23 Mac. Actually kita orang start dekat velodrome Ceras ni sebab hujan. Dia hujan, nak kata renyai bukanlah, tapi macam lama jugalah hujan ni. Kita orang dah tunggu sejam, bukan sejam, setengah jam lebih lah. Actually kita nak jalan-jalan je, just nak ambil vibe raya. Tak tahu nak beli apa pun, tapi kalau ada benda bolehlah beli. Kita nak pergi ke Kenanga dulu, nak jalan-jalan tengok apa yang ada kat dalam tu saja je. Memang tiap tahun kita orang akan pergi ke situ lah. Sebab last time, aku rasa last week aku dah pergi ke Jalan Tar. Memang ramai gila, malam lah tu aku pergi. Aku pergi sana sebab nak makan nasi kandar Sadam ni. Tapi alang-alang dah sampai sana, jalan. Jadi kalau musim-musim macam ni, aku tak nak naik kereta pun sebab hujan gila. So aku ni just naik motor. Bila motor itulah, kalau hujan stuck lah kan. Tapi tengok macam boleh redah lah lepas ni. Barang untuk persiapan raya pun dah ready lah sebenarnya. Cuma just nak jalan-jalan je lah. Stranded dalam hujan hampir 20 minit kita dah stranded kat sini. Lepas ni kalau tak berhenti juga kita redah je. Sejuk. Sebaru je. Tak ada kena hujan. Sebaru tak ada kena hujan. Macam dah rintik dah. Saya nak beli bakso. Tonton tak puasa. Hei, puasa lah. Kenapa awak lipat saya? Nak cek kedai tak jumpa. Kedai tutup kot. So kita nak berpusing kat sini. Dia ada satu kedai yang jual macam kuta tu. Aku suka pergi kedai tu sebab kain dia tu. Dia bukan kain macam baju Melayu. So dia tak ada tak apalah. Kat sini agak ramai juga yang shopping. Tapi dia tak nampak seramai macam last year. Ke orang dah awal-awal shopping kan? Dia macam tak berhimpit lah jalan. Macam last year macam berhimpit. Mungkin dah ramai orang beli online sekarang ni. That's why macam kedai-kedai pun orang ramai tak pergi kedai lah. Just jalan-jalan pusing-pusing ambil vibe. Fokus. Nak study. Cari gambar lombu. Lombu ni. Okay, sekarang aku ada dekat rumah mak aku lah, di Bangi. Sekejap je sampai sini kan. Tadi aku balik kejap tadi, and then ngam-ngam balik hujan. Tukar kereta dan terus ke sini. Dan tadi sempat dah menyinggah kejap beli katil. Actually aku tengah mencari, aku baju dah ready, baju Melayu, kurta satu. Tapi aku ingat nak beli baju untuk baju kerja lah, seluar, kemeja semualah pula. Sebab dah lama tak beli. So nak tukarlah tahun ni. Kat sini Bangi dari tadi, aku rasa dari pukul lepas asar tadi, dalam pukul 4.30 tadi memang hujan tak berhenti. Dia tak adalah lebat, cuma renyai je. Ingat lepas berbuka dan semai maghrib nak pergi ke Evo. Evo kat depan rumah mak aku. Yang kaki sekejap je sampai.
Kuih raya ada setengah kuih raya je lah yang aku minat, macam kuih tart. Okay, untuk bulan puasa ni aku rasa macam vlog aku terlalu pendek dan agak berterabur sikit lah. Sebab aku rasa macam first aku macam tak ada masa. Sebab balik, aku rasa rutin aku setiap hari pun sama lah. Balik kerja, buka puasa, and then free time pergi tarawih. So hope you guys enjoy je lah vlog-vlog aku apa yang ada lah. Aku just record apa yang aku sempat je. Sebab bukan selalu je pun aku bawa kamera kan. That's why agak pendek lah vlog aku. Macam hari ni vlog aku ni pun actually pendek je sebab ramai sangat orang. Macam tadi dekat Kenanga tadi ramai kan, so aku tak adalah nak rakam record, dan ada kedai yang tak bagi bawa kamera lah apa benda semua. So aku record apa yang sempat je lah.